6 juta campur 2 juta ni lebih kurang 8 juta ringgit kita menghagirkan kepada rumah ibadat bukan Islam. Termasuk Sing, Hindu, Tao, Buddha dan juga satu lagi apa? Jadi 5 agama yang ni kita hagirkan peruntukan ni. Dan apabila kita melihat dalam seperti mana saya cakap permintaan tadi, banyak program yang dilakukan oleh tempel-tempel ini, tokong-tokong ini, seperti tarian klasikal, tuition merayat kepada pelajar-pelajar SPM dan juga ke atas. Jadi mereka memerlukan bantuan kewangan untuk community base. Bukan untuk kadang-kadang mereka nak renovate. Saya tak galakkanlah. Memang dalam kategori itu renovation boleh buat, tapi itu lebih kepada donation yang mereka kutip. Wang yang kita salurkan bukan satu angka yang besar. Maksimum kita pergi 10,000 atau 5,000 saja. Satu temple. So, anggaran permohonan lebih kurang sekarang dah cecah 300 hingga 400. Jadi wang yang saya dapat ataupun kek yang saya dapat daripada jumlah ini mungkin dalam 2 juta tak cukup. So saya mensarankan kepada penerima wang ni fokus kepada pembangunan modal insan. Bagaimana kita boleh membantu anak-anak muda kita untuk belajar sesuatu daripada temple tu ataupun persautan itu. Seperti yang tahun lalu memang permohonan tu memang mengikut online. Dia memerlukan upload dokumen seperti gambar raja, temple, apa dia nak buat, seberharga, dokumen-dokumen daripada ROS, dokumen daripada surat sukong daripada Hindu Sanggam. Ini adalah penting, wajib, compulsory. Kita tak boleh kompromi ini ya. Lebihan tu saya akan memberi keutamaan kepada mereka benar-benar seperti mana saya cakap tadi. Apakah rancangan kamu untuk menggunakan duit ni walaupun nampak macam 5,000 sikit, you untuk guna untuk apa? Mungkin you ada tuition class for the experienced students ataupun untuk darjah 1 ataupun you buat lain-lain program macam Silembem contoh Jadi saya minta tempel-tempel persautan ni fokus kepada something yang different, think out of the box. Then you dapat markah lebih sikit, saya akan tambahkan ataupun mengikut keperluan.